Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pensyarah kami, Dr. Nur Fariha Muhammad Nur, serta rakan-rakan sekalian, saya Zulkifli, mewakili kumpulan kami ingin memulakan pembentangan tajuk isu dan intervensi pembangunan organisasi dalam transformasi keselamatan cyber Jabatan Immigration Malaysia. Sebelum kita mulakan, izinkan saya perkenalkan ahli kumpulan kami. Saya Zulkifli bersama pihak Kok Hai, Julia binti Osman, Nur Akmal binti Mokhtar dan Nur Dalila binti Salahuddin. Baiklah, apa itu pembangunan organisasi? Mengikut Cummings dan Wally 2025, ia merupakan proses perubahan terancang yang menggunakan pengetahuan sains tingkah laku bagi membina strategi, struktur dan proses kerja yang lebih berkesan untuk mencapai prestasi cemerlang dan kelestarian organisasi. Fokus kajian kami ialah Jabatan Immigration Malaysia atau JIM, sebuah agensi utama di bawah Kementerian Dalam Negeri. Antara fungsi utamanya termasuklah pengeluaran pasport dan dokumen perjalanan, pengeluaran visa dan permit, kawalan pergerakan pintu masuk serta penguatkuasaan Akta Immigration 1959 Palang 63. Jabatan Immigration Malaysia turut mengendalikan pelbagai sistem digital seperti My Online Passport, My Visa, MDAC dan My NICE. Konteks perubahan yang kami kaji ialah pelaksanaan Polisi Keselamatan Cyber atau PKS versi 2.0 Jabatan Immigration Malaysia pada tahun 2026 yang sejajar dengan Digital First Strategy Shift oleh Jabatan Digital Negara. Perubahan ini menyeluruh, melibatkan struktur, tadbir urus proses kerja, budaya kerja dan pengurusan sumber manusia. Laporan kami mempunyai 4 tujuan utama: mengenal pasti 4 isu utama pembangunan organisasi, mencadangkan intervensi yang bersesuaian, mengenal pasti halangan pelaksanaan dan mengemukakan kaedah penambahbaikan. Seterusnya, rakan saya pihak Kok Hai akan menerangkan kerangka teori yang kami gunakan. Piah, dipersilakan. Okey, terima kasih Encik Zulkifli atas pembentangan itu tadi. Salam sejahtera semua, nama saya Piah Kok Hai. Di sini saya akan menerangkan mengenai kerangka teori dan diagnosis organisasi. Okey, kami menggunakan 4 kerangka utama. Yang pertama, teori sistem terbuka. Organisasi menerima input daripada persekitaran dan luaran, seperti ancaman keselamatan cyber dan keperluan PKS 2.0. Kemudian memprosesnya melalui transformasi dalaman seperti perubahan struktur dan juga latihan staf. Dan akhirnya menghasilkan output seperti perkhidmatan yang lebih selamat dan kepercayaan awam yang semakin meningkat. Okey, yang kedua, model penyelidikan tindakan ataupun kita panggil action research yang bersifat kitaran, bermula daripada pengumpulan data, diagnosis, maklum balas, perancangan tindakan, pelaksanaan dan juga penilaian secara berterusan. Okey. Yang ketiga pula, kita akan membincang mengenai model Kurt-Lewin dengan 3 peringkat. Unfreezing untuk menyediakan organisasi, moving untuk melaksanakan perubahan dan refreezing untuk mengukuhkan perubahan sebagai amalan tetap. Okey, kita cerita pasal yang keempat pula, yang terakhir. Model 8 langkah kota. Panduan praktikal memimpin keperubahan bermula dengan membina kesegeraan sehingga mengukuhkan perubahan dalam budaya organisasi. Okey, dalam slide ini saya ingin membincangkan mengenai diagnosis. Okey, dari segi diagnosis, di peringkat organisasi, kami mendapati berlaku lonjakan pendigitalan, peningkatan risiko keselamatan cyber,
kerana data peribadi yang besar dan sangat sensitif serta cabaran interoperability dan kepercayaan awam. Okey, di peringkat kumpulan dan individu pula, wujud jurang kompetensi digital dalam kalangan pegawai pertengahan. Faktor pentingnya ialah efekasi sendiri, budaya organisasi dan infrastruktur digital. Ini adalah kerana seperti yang dinyatakan, kejayaan transformasi bukan sahaja bergantung kepada teknologi, malah kepada kesediaan psikologi, kemahiran dan sikap warga organisasi. Okey. Daripada diagnosis ini, kami dapat mengenal pasti 4 isu utama, iaitu strategik, teknostruktural, proses manusia dan juga sumber manusia. Okey, seterusnya saya akan menjemput rakan saya iaitu Cik Julia untuk menerangkan mengenai 2 isu pertama. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ahli kumpulan dan kepada pensyarah kami yang dihormati Dr. Nur Fariha binti Muhammad Nur. Saya Julia binti Haji Osman, kumpulan E daripada Kota Baru, nombor matrik 295777, akan meneruskan sesi perbentangan daripada ahli grup kami yang membawa tajuk isu dan intervensi pembangunan organisasi dalam transformasi keselamatan cyber Jabatan Immigration Malaysia atau dikenali sebagai JIM. Okey, saya pergi kepada di sini disertakan jadual atau ringkasan isu dan intervensi pembangunan organisasi JIM, yang mana ia terdiri daripada dimensi, isu utama, intervensi yang dicadangkan serta CLO ataupun LOC. Di bawah dimensi terdiri daripada strategik, teknostruktural, proses manusia dan sumber manusia. Dan terdapat isu-isu serta intervensi yang telah disediakan dah. Kita boleh tengok ringkasan jadual tersebut. Okey, seterusnya saya pergi kepada isu strategik dan teknostruktural. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, pihak Kok Hai, dan saya akan menyambung perbincangan isu strategik dan teknostruktural ini. Bermula dengan isu strategik, isunya ialah jurang penjajaran antara dasar keselamatan cyber PKS 2.0 dengan hala tuju strategi Jabatan Immigration Malaysia atau singkatannya ialah JIM dan agenda pendigitalan negara. Dan terdapat risiko-risiko yang harus dilalui, iaitu dasar yang dilaksanakan secara silo, gagal disepadukan dengan matlamat perkhidmatan, berlaku pembaziran sumber dan kehilangan kepercayaan awam. Oleh demikian, kami juga mengeluarkan intervensi yang kami cadangkan ialah antaranya perancangan strategik bersepadu, menumbuhkan jawatankuasa pemandu keselamatan cyber dan transformasi digital, menjajarkan KPI keselamatan cyber dengan KPI perkhidmatan serta mewujudkan mekanisme pemantauan berkala yang ini disokong oleh model Cotter, Lewin dan Action Research. Di samping itu, terdapat beberapa halangan yang kami temui semasa kami menjalankan kajian ini. Antaranya adalah halangan struktur birokrasi berhierarki dan silo, kekurangan kepakaran serta persaingan keutamaan. So, penambahbaikan yang dicadangkan termasuk town hall dan komunikasi dua hala, kerjasama pakar luar seperti Cyber Security Malaysia dan mewujudkan short term wins untuk mengekalkan momentum.
Okey, untuk isu seterusnya, isu teknostruktural yang mana struktur tadbir urus dan reka bentuk kerja sedia ada belum bersedia menyokong keperluan PKS 2.0. Dan antara masalah-masalah yang dapat dikenal pasti adalah peranan baru seperti pengurusan identiti tiada unit yang jelas, proses kerja masih manual, wujud cabaran interoperability dan sistem warisan sukar untuk disepadukan. So antara intervensi yang telah kita ketengahkan ialah penstrukturan semula organisasi dengan mengukuhkan unit keselamatan maklumat, reka bentuk semula kerja supaya keselamatan cyber sebati dengan aliran kerja harian kita serta penglibatan pekerja barisan hadapan. Dan di samping itu haruslah menjalankan projek perintis di satu pejabat negeri terlebih dahulu sebelum pelaksanaan dijalankan secara menyeluruh. Dan walau bagaimanapun ianya terdapat juga halangan-halangan. Antara halangan utamanya ialah kos yang agak tinggi dan juga ketidakpastian pekerja dan sistem warisan penambahbaikannya, iaitu pelaksanaan berperingkat, komunikasi yang telus, yang paling penting komunikasi antara organisasi dengan organisasi serta ahli di dalamnya, dan penyepaduan sistem secara berperingkatlah dengan sistem kritikal didahulukan. So, seterusnya saya serahkan perbentangan ini kepada rakan saya Nur Akmal dengan isu proses manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Julia. Saya Nur Akmal binti Mokhtar, nombor matrik 295869, akan membincangkan isu proses manusia. Isu utamanya ialah penentangan terhadap perubahan dan juran komunikasi dalam kalangan warga kerja semasa pelaksanaan PKS 2.0. Mengikut Kotak dan Selesa Singa, punca penentangan termasuk ketakutan kehilangan kawalan, ancaman terhadap identiti, salah faham dan toleransi yang rendah terhadap perubahan. Sebagai contoh, kawalan pencapaian yang ketat sering ditafsir oleh pekerja sebagai tanda ketidakpercayaan pengurusan. Selain itu, wujud cabaran kerja berpasukan merentasi bahagian IT, operasi, undang-undang dan HR Journal of Management Studies and Development 2026. Untuk mengatasi isu ini, kami mencadangkan 4 intervensi, iaitu pertama, pembinaan pasukan melalui sesi merentasi bahagian bagi memupuk pemahaman bersama dan mengurangkan konflik peranan. Kedua, iaitu strategi komunikasi perubahan melalui town hall, maklum balas tanpa nama dan dasar pintu terbuka dengan menjelaskan bahawa tujuan keselamatan cyber adalah untuk melindungi, bukan mengawal, selaras dengan prinsip Kotak, iaitu communicating the vision. Ketiga, intervensi pihak ketiga dengan menggunakan fasilitator neutral untuk menyelesaikan konflik. Dan yang keempat, memperkukuh pemimpin pertengahan sebagai ejen perubahan dengan kemahiran komunikasi dan fasilitasi. Antara halangannya ialah budaya hierarki yang menyebabkan pekerja tidak biasa dengan komunikasi terbuka, ketakutan terhadap tindak balas, kekangan masa dan kekurangan kemahiran fasilitasi. Penambahbaikan yang dicadangkan ialah memupuk psychological safety, komitmen kepimpinan yang konsisten, penggunaan maklum balas tanpa nama, penyepadukan sesi komunikasi dalam mesyuarat sedia ada, serta pengurusan perubahan Culture Partners 2024. Seterusnya, rakan saya Nur Dalila akan terus menyambung dengan isu sumber manusia dan kesimpulan. Nur Dalila, dipersilakan.
Terima kasih Nur Akmal. Saya Nur Dalila binti Salihuddin akan menutup pembentangan ini dengan isu sumber manusia dan kesimpulan. Isu keempat ialah jurang kompetensi digital dan keselamatan cyber dalam kalangan warga kerja serta ketiadaan sistem prestasi yang menyokong tingkah laku keselamatan. Faktor pentingnya efikasi kendiri, budaya organisasi dan infrastruktur digital seperti dimaklumkan dalam Journal of Management Study 2026. Perlu ditekan di sini, latihan semata-mata tidak mencukupi tanpa sokongan keyakinan diri, budaya dan infrastruktur. Tanpa ganjaran untuk tingkah laku keselamatan, motivasi pematuhan akan rendah, seperti dinyatakan dalam World Bank 2025. Intervensi kami merangkumi 4 aspek iaitu pembangunan kompetensi digital, penambahbaikan pengurusan prestasi dengan menyatu padukan KPI keselamatan cyber dan sistem ganjaran, budaya kerjaya dengan laluan yang jelas untuk kepakaran cyber dan pensijilan serta membina budaya pembelajaran berterusan. Halangannya ialah kekangan belanjawan latihan, persaingan bakat dan dengan sektor swasta dan keutamaan operasi segera berbanding pembangunan jangka panjang. Penambahbaikannya termasuk pembelajaran dalam talian yang berkos rendah, perkongsian sumber dengan agensi lain, ganjaran bukan kewangan seperti pengiktirafan serta pendekatan berperingkat dengan sokongan dan bimbingan seperti yang dimaklumkan dalam Culture Partners 2024. Sebagai kesimpulan, kejayaan transformasi organisasi tidak boleh dicapai melalui perubahan teknologi semata-mata. Ianya memerlukan perhatian menyeluruh terhadap keempat-empat dimensi, iaitu strategik, teknostruktural, proses manusia dan sumber manusia yang secara serentak. Halangan utama yang dikenal pasti ialah rintangan birokrasi, kekangan sumber, penentangan warga kerja dan cabaran pengekalan bakat. Manakala penambahbaikannya ialah komunikasi telus, pelaksanaan berperingkat, penglibatan pekerja dan budaya keselamatan psikologi. Kesemua ini disokong oleh modul Curve Lewin, Action Research, Quarter 8 langkah dan Open System Theory. Akhir sekali, pengajaran daripada kes Jabatan Imigresen Malaysia ini boleh dijadikan panduan kepada semua agensi awam yang lain yang sedang menempuh perjalanan transformasi digital. Dengan ini, kami akhiri pembentangan ini. Sekian, terima kasih Doktor.